kerajaan perlu memperkasakan sektor pertanian supaya Kedah dilihat sebagai negeri tunjang dalam pembekalan dan keterjaminan makanan negara. Saranan ini terkait juga secara langsung dengan rakan-rakan daripada SG4 yang tentunya sudah mempunyai blueprintnya dalam rangka memperkasakan sektor ini. Untuk itu, usaha penjenamaan semula dengan imej dan pendekatan baru sektor pertanian ini perlu diberi perhatian. Malah dasar pertanian itu sendiri pun perlu dilihat dan direform. Kita faham bahawa sektor pertanian adalah di bawah kerajaan persekutuan. Namun, kerajaan negeri tetap mempunyai kuasa pencelahan dalam menentu hala tuju industri ini bagi mengimbangi dan menggariskan sempadan punca kuasa milik negeri dan persekutuan. Dengan ini saya ingin mencadangkan supaya kerajaan memperkukuhkan lagi sektor pertanian dengan menggandakan usaha R&D serta menyelaras agenda dan program yang sedang dilaksanakan oleh Pusat Penyelidikan Pertanian dan Industri Asas Tani di peringkat negeri yang sedia ada. Saya berkeyakinan bahawa UNISYAM boleh dimanfaatkan sebagai penggerak utama di mana pada akhirnya insya-Allah akan terbangun sebuah fakulti pertanian di UNISYAM. Insya-Allah. Yang Muhammad Speaker, seperti yang telah disebutkan oleh rakan-rakan, bahawa 43% sumbangan Kedah kepada keperluan beras negara adalah tidak berbaloi jika diukur dengan saiz keluasan 83,999 hektar tanah bendang yang disediakan untuk tanaman padi. Ketidakberbaloinya hasil ini berlaku disebabkan oleh banyak faktor. Antaranya ialah disebabkan oleh 3S, iaitu sistem, sekatan dan sikap. Yang paling nyata dan sangat tak patut ialah pengekalan sistem yang diwarisi sejak berkurun-kurun, di mana kapitalis penindas yang mengikat para petani, yang membanting tulang memerah keringat bekerja untuk mengkayakan golongan ini sejak ratusan tahun. Jadi, kalaulah tidak kerana melangkaui bidang kuasa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, nescaya saya amat menyokong apa yang dicadangkan oleh Kota Siputih dan juga Kuala Kedah. Maaf, apa nama ni? Ada Bukit, Kuala Kedah pula. Dicadangkan oleh mereka supaya kerajaan negeri tubuh satu lembaga penyiasat yang bebas, yang berfungsi seperti mana RCI dengan peruntukan khusus di bawah enakmen bagi menyiasat sampai ke akar umbi akan punca keadaan yang sebenar yang berlaku dan cara-cara mengatasinya. Sebab sekarang ni kita buat secara mendatar, tapi tidak kepada akar umbi. 100 tahun lagi pun akan bangkit soal subsidi, akan bangkit soal baja, akan bangkit soal benih, tapi soal pokok yang menyebabkan benda itu berlaku kita tak sentuh langsung. Jadi kita perlu sampai kepada akar umbinya untuk mengatasi ini.